Assalamualaikum and hai semuanya. Dah makan ke tu? Semoga kawan-kawan sihat selalu ya. Maaflah suara Bu Manis ni berbaik daripada batuk. Untuk kali ni Bu Manis nak kongsikanlah resepi dan cara macam mana Bu Manis masak kari sotong yang pekat-pekat macam ni. Jom kita tengok cara-cara, bahan-bahan dan cara-caranya. Mudah-mudah je. Ini bahan-bahan yang kita perlukan: sotong, bawang besar, bawang putih, bawang kecil halia, semua tu lah kan. Okey, mula-mula kita hiriskanlah kita punya bawang-bawang ni dulu. Hiriskan bawang putih, bawang kecil, bawang besar, kan. Untuk yang bawang kecil dengan bawang besar tu nak campur dua macam Bu Manis pun boleh juga, sebab bagi Bu Manis bawang besar bawang kecil ada manis masing-masing kan. Tapi ikutlah kawan-kawan. Kemudian untuk halia bersama hiriskan panjang-panjang macam ni, gitu je. Kemudian ni sotong dia. Sotong ni Bu Manis dah siap basuh bersih dah kat dalam semua tu dah buang dah ada punya apa-apa kat dalam tu semua tu. Bu Manis dah kelar-kelarkan gitu kan, supaya nanti dia punya rempah-rempah tu serap masuklah kat dalam kita punya sotong tu kan. Bau sedap nanti kita punya masakan. Kata tu dia punya gigi sotong pun Bu Manis dah siap buang sekali lah dengan dia punya yang hitam tu kan. Dakwat hitam dakwat hitam sotong tu. Kemudian untuk hilangkan hanyir sotong ni, Bu Manis suka nak cucikan sotong dengan garam sikit. Ni kira bersih dah lah. Jom kita mula masak. Mula-mula macam biasalah, masukkan sedikit minyak untuk nak menumis ni. Biar minyak panas, kita masukkan kita punya kulit kayu manis, biji pelaga, bunga lawang macam ni kan. Biar bunga cengkeh sampai dia naik bau. Kemudian boleh masukkan kita punya bawang-bawang ni. Masukkanlah kita punya bawang putih, bawang besar, bawang kecil halia yang kita hiris tadi tu kan. Tumis sampai naik bau, sampai ke perang-perangan macam tu. Gitu kan. Dah macam ni, bolehlah kita nak gaul-gaulkan sikit itu kan. Untuk bawang besar dengan bawang kecil tu ikut. Kalau rasa nak guna bawang besar saja pun boleh juga. Bu Manis saja suka campur dua gitu. Kemudian boleh masukkan kita punya rempah kari. Bu Manis guna rempah kari ikan apa-apa. So ikutlah kawan-kawan nak guna jenama apa pun boleh. Bu Manis masukkan 3 sudu besar macam tu kan. Gaul-gaulkan sikit kita punya rempah kari ni. Sebab tak nak dah hangit pula kan. Bagi dia gaul sebati dulu dengan kita punya bawang-bawang tu. Kemudian boleh masukkan sedikit air. Kita kena masaklah kita punya rempah ni sampai dia naik minyak bau. Nanti kita punya kari tu sedap. Gitu. Nampak tu kita punya kari ni kan. Biarkan dulu sekejap bagi dia naik minyak tu betul naik dulu. Baru kita punya rempah sebut rempah kari ikan kita tu masak kan. Kalau rempah kari kita tak masak, nanti dia rasa macam orang kata kurang sedap sikit lah. Kemudian boleh masukkan kita punya asam jawa. Asam jawa ni memang macam biasa dah. Bu Manis masukkan asam jawa yang zaman mak kita dulu kan, yang kena tapis tu. Tapi ada je sekarang yang orang kata yang pes yang tak ada biji tu kan. Boleh juga bajukan sikit bajukan sedikit dengan air. Kemudian boleh masukkan kita punya tumisan bawang sekali dengan rempah kari yang kita dah masukkan tadi. Kemudian macam biasalah tunggu sampai dia naik minyak sikit lagi, gaul-gaulkan. Sebab kita takut nanti kita punya rempah tu hangit dekat bawah pula kan. Gaul-gaulkan gitulah. Senang je sebenarnya nak masak kari soto yang pekat macam ni. Sedap pun sedap. Orang kata senang pun senang. Mudah je. Kan. Waktu kita punya rempah dah masak elok, minyak pun dah naik kan, cantik je tu. Bolehlah masukkan kita punya sotong. Sotong tu dia akan keluarkan dia punya air. Yang tu kita tak payah nak berbual air banyak sangat kan. Baru nanti kita punya kari sotong ni pekat cantik elok je macam dekat kedai kita makan kedai mamak tu kan. Lepas tutupkan macam ni, bagi sotong kita cepat sikit masak kan. Sebenarnya sotong ni tak payah nak masak lama pun. Nampak tu nanti air sotong tu keluarlah masuk dalam kita punya kari ni. Bau lagi sedap. Setengah orang tu suka nak rebus dulu sotong tu kan, atau pulang masing-masing. Tapi untuk Bu Manis suka masuk je terus, tak payah nak rebus-rebus asing kita punya sotong tu. Sebab kuah kita punya air sotong tu yang lagi bagi Bu Manis lah, bagi lagi sedapkan lagi kita punya masakan, bagi rasa lagi kita punya masakan tu. Bau rasa sotong tu lagi orang kata lagi rasa lah kan. Ada macam ni agak-agak sotong pun ada nak masak macam tu kan, boleh nak masukkan kita punya santan. Bu Manis guna santan kotak je. Kalau kawan-kawan ada
santan perah tu kan lagi sedap sebenarnya. Tapi untuk mudah kita zaman-zaman sekarang ni guna santan kotak je lah kan. Gitulah. Tapi apa tu, gunakan santan kotak ni pun dah sedap juga sebenarnya, tak ada masalah pun kan. Kemudian boleh masukkan kita punya garam cukup rasa. Untuk bermana masukkan 2 sudu kecil garam macam tu. Nanti kawan-kawan rasa dululah kan, agak-agak untuk garam ke, untuk masakan kan, garam ke gula ke apa ikut rasa masing-masing. Tapi untuk bermanis kan, bermanis tak bubuh lah gula ni. Manis ada bubur dalam orang kata apa, sambal-sambal tu manis bubur. Tapi ikut kawan-kawan lah. Manis kalau ni manis biarkan kita punya bahan-bahan ni je keluarkan dia punya manis sendiri kan, macam sotong ke ayam ke ikan ke gitu kan. Manis cuma bubuhkan garam. Setengah tu nak guna Pak Haji pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi untuk bermanis, untuk masakan rumah ni, kalau ni bermanis elakkanlah juga letakkan mesin macam tu kan. Sebab kalau makan kat kedai tu selalunya memang dia bubur, orang kata lagi sedap lah. Tapi ikutlah rasa masing-masing, boleh je, tak ada masalah. Kemudian gaul-gaulkan rata macam ni kan. Macam ni akhir dah siap lah kita punya kari sotong kita. Nampak menerakan kan. Tambah pula nampak seko-seko macam tu kan. Memang selera. Tapi memang sedap pun kari sotong ni. Lepas tu kan lagi satu, kalau kawan-kawan nak bubur tomato pun boleh juga tau. Untuk tomato, kalau kawan bubur tu kan dia dah ada macam manis dengan masam di sini tomato tu kan. So untuk asam jawa tu agak-agak je nanti. Jangan terlalu masam sangat. Kita punya kari ni pun tak syok juga kan. Ikutlah cita rasa masing-masing. Kemudian macam ni bolehlah angkat hidang kat dalam kita punya mangkuk ke pinggan ke, ikutlah kan. Nampak tu seko-seko macam ni, memang menerakan sangat orang kata. Alhamdulillah siaplah kita punya kari sotong ni. Nanti kawan jangan lupa cuba tau, memang sedap orang kata. Macam ni siap dihidang lah buat seisi keluarga tercinta. Kari sotong pekat-pekat gitu. Semoga kawan-kawan sukakan resepi kali ni ya. Selamat mencuba kawan-kawan. Semoga resepi kali ini juga memberi manfaat buat kawan-kawan menonton. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share and komen ya. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Selamat mencuba tau. Jangan tak cuba. Bye.